Aku seorang isteri 29 tahun and dah kahwin 4 years and ada satu anak. So setiap kali nak dekat raya, semua orang mesti excited kan? Shopping baju raya, decorate rumah. Aku pun buat benda yang sama. Tapi sebenarnya suami aku tak bagi duit langsung untuk persiapan raya. Bila aku tanya, dia cakap tak ada duit lah. Jadi semua aku yang tanggung sendiri sebagai seorang isteri dan emak. Baju raya aku, baju anak aku, semua pakai duit aku, and kalau tak cukup aku terpaksa pakai credit card. Yang paling sedih, laki aku tak pernah tanya pun cukup ke tidak. Malam sebelum raya, anak aku peluk aku and cakap, "Thank you mama, you buy for me baju cantik." Aku senyum. Tapi lepas dia tidur, aku duduk sorang-sorang dekat living room. Aku tersentak and aku sedar aku bukan penat untuk siapkan untuk raya, tapi aku penat rasa macam aku dah tak ada pasangan. Masalah rumah tangga yang dia ada. Kalau isteri dah minta tu duit raya, tapi kalau tak ada, cakap tak ada lah. Tapi kalau ada, jangan cakap tak ada. As a husband lah, ini kita provider. Aku strongly believe yang your husband ada full time job. Aku ambil contoh aku lah Every year, Alhamdulillah, without fail, aku akan kasih in advance. It's sad lah. I mean, bila dengar orang terpaksa macam pakai credit card. I mean, credit card, as much as you are at the end of the day paying for it, is still macam, pada aku lah, the way I see it is still hutang dulu lah. Kalau sampai ke tahap nak kena berhutang dulu untuk ada baju raya, Tak payahlah. if it's really a need, then maybe by all means lah. The misconception of fact, raya sebenarnya yang first day je. Siapa yang tahu, tahulah. Raya ni sebenarnya nak meriahkan suasana. Ni semua bermula daripada hang tua juga kan. Ni hang jebat pula. 30 Pasal hang tua hari. first day pergi, lepas tu balik. Lepas tu second day semua dah sibuk silat.